Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Ramai orang menyangka bahawa kerja ni adalah merupakan satu perkara yang enjoy, perkara dunia, cari duit banyak-banyak, kemudian beli kereta mewah, beli rumah besar, beli kereta besar, kahwin dengan bini besar. Tapi sebenarnya kerja ni adalah merupakan satu ibadah. Sebab dalam satu hari kita bekerja sebanyak 8 jam. Satu minggu kita bekerja lebih kurang dalam 176 jam. Dan setahun kita akan meluangkan masa kita sebanyak 2112 jam. Jadi kalau dalam tempoh masa yang begitu panjang, ia tidak dikira sebagai satu ibadah, ia akan menjadi satu perkara yang sia-sia. Maka kerja ni adalah merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ibadah ni dia ada dua jenis. Satu ibadah umum, satu lagi ibadah khusus. Ibadah umum ni contohnya seperti kita tolong orang, kita tolong isteri memasak, kita tolong isteri silai kain, kita tolong tolak kereta orang yang kerosakan ataupun pancit. Dan kerja ni juga adalah merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kerja ni dia ada dua syarat untuk menjadi ibadah. Yang pertama sekali, syaratnya seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan siapa yang menyerahkan dirinya semata-mata kerana Allah SWT dan berlaku muhsin, maka baginya ganjaran pahala si Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua syarat yang disebutkan dalam ayat ni. Yang pertama sekali ialah aslama wajhahu lillah, iaitu melakukan satu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang dipanggil ikhlas. Kemudian yang keduanya muhsin. Apa yang dimaksudkan dengan muhsin? Iaitu bertepatan dengan hukum syarak. Jadi kalau contohnya sembahyang tak sah kalau kita tidak cukup syaratnya, maka begitu juga dengan kerja tidak sah kalau kita tidak mencukupi syaratnya. Kalau sembahyang kita tak tutup aurat, maka tidak sah. Maka begitu juga dengan kerja. Kalau kita tidak menutup aurat, maka kerja itu akan jadi tidak sah dari segi ibadatnya kerana tidak bertepatan dengan hukum syarak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga kita ikhlaskan niat kita kepada Allah SWT. Niatkan setiap amalan kita itu ibadat semata-mata untuk diniatkan kepada Allah SWT, dan semoga akhirnya ibadah kita, kerja kita akan dinilai menjadi timbangan hasanat di akhirat nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.